Assalamualaikum. Hari ni aku nak review dekat korang semua satu kereta. Okey, siapa yang dah follow Instagram, TikTok, Tuning dan MMK, kita ada post lah bahawa kita ada satu kereta untuk kita jadikan orang kata projek. Projek car lah kiranya. Kita akan share perjalanan kereta ni. Untuk pengetahuan, kereta ni bukan aku punya. Kereta ni adalah milik seorang wanita. Dia ialah Akak Tuning. Akak Tuning kalau korang tengok dekat page Tuning ataupun MMK, ada wanita ni dalam video tu. Inilah kereta dia. Jadi kereta ni akan dijadikan juga kereta projek untuk kita buat sikit-sikit lah kereta ni. Sebab kereta ni memang dah standard pun dah cantik dah. Siapa nak pakai standard kan? Mesti kena buat sikit kan? Mesti kena buat juga kan? Cantik-cantik kan? Kereta apa yang kita nak buat projek car ni? Tapi aku bagi tahu clue dululah. Bagi korang teka dulu. Clue pertama, dia 3 silinder. Kereta ni 3 silinder. Enjin apa? Tak boleh beritahu lah. Kantoi nanti kan. Clue kedua, dia adalah kereta yang hatchback. Maknanya dia kereta kontot. Kereta kontot. Clue yang ketiga, logo dia bulat. Logo dia bulat. Saya dah dapat tangkap lah kot. Okey lah, satu lagi clue lah. Last. Dia punya design dia. Design belakang dia. Belakang dia gemuk. Belakang dia gemuk. Makin dekat dah clue ni, macam korang dah boleh teka dah rasa ni. So, nak review Okey, aku review lah kereta ni. Dalam kiraan 3, 2, 1. Inilah keretanya. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now? Inilah kereta yang aku cakap tu, aku faham, korang mesti fikir, oi, tak nak main Yaris GR apa semua kan, tapi aku tak ada cakap, kriteria yang aku sebut tu betul, 3 silinder, betul 3 silinder, logo bulat, betul, design dia belakang gemuk, korang tak percaya? Korang tengok belakang dia. Nampak kan gemuk tu. So inilah kereta milik Akak Tuning kita yang cantik tu. Dia ada kereta lain tapi kereta ni dia ambil untuk sambil kita nak buat make up lah. Kita akan buat projek car. Tak adalah projek car yang gila-gila sampai kembang, sampai tayar offset terkeluar, sampai white body, sampai masuk LBWK. Tak ada sampai macam tu. Tapi InsyaAllah mungkin boleh jadi. Jadi sekali lagi, inilah keretanya Pro 2 Azia. So ini ialah spek X 3 silinder 1.0 automatic. Manual memang tak ada pun kereta ni. Kalau manual Azia Rahmah. So inilah keretanya yang kita akan buat projek nanti. Ya aku tahu memang rupa tengah standard sebab baru ambil dari showroom tadi Dia ada 4 variant tak silap aku. Dan semua variant tu enjin sama je, gearbox sama je. Cuma yang paling rendah ialah spek G. Tapi kenapa tak ambil spek G? Lagi jimat kan? Sebab spek G tu lampu dia lampu mentol. Yang ni lampu dia lampu LED. So ini spek X Kalau lah korang ni seorang yang malas make up kereta, nak pakai kereta tu memang standard kilang dari awal sampai habis, just nak tukar sport rim je ke, nak tambah sikit-sikit ke, better lah ambil spek Advance ke, SE ke. Dia accessory dah almost lengkap dah lah. Tapi kalau korang plan macam nak make up kan, contoh nak buat apa-apa yang kelainan dekat kereta ni kan, better ambil low spec je. Kebanyakannya memang akan ambil spek yang rendah-rendah sebab dia orang tahu, dia orang akan tukar juga barang tu. Kita dah ada beberapa planning lah. Stay tune je apa planningnya. Memang kita akan buat kereta ni gah. Kereta ni akan jadi nampak ranggi lah compare to standard. So inilah keretanya dari tepi. Aku suka Azia yang baru ni sebab dia punya design kan. Belakang dia kau boleh nampak kan, dia ada arch ni. Arch yang terkeluar ni, dia bukanlah gemuk macam Yaris yang kau orang teka tu. Tak, tapi at least dia ada terkeluar body tu. Sebenarnya kalau kita make up, kalau kita buat lower, kita buat cantik-cantik kan, sebenarnya akan nampak lebih ganas. Sebab rupa dia memang seakan-akan macam adik Myvi lah. Myvi kan dia leper kan, instead of Azia yang lama kan dia tinggi dan kurus. Yang ni dia kembang sikit dan dia rendah. Dan digandingkan dengan arch yang belakang tu, dia nampak gemuk macam tu. Dan kenapa juga kita pilih warna silver? Sebab silver ni boleh katakan semua kereta lah, kalau korang pilih warna silver, dia akan lagi nampak dia punya lekuk-lekuk kereta tu. Macam contoh lining badan ni. Lepas tu dia ada curve ni dari bawah sampai ke atas ni. Macam Evo kan. Macam Evo punya body kan, baris kan. Sebab tu kita orang pilih warna silver. Dan satu lagi, silver ni senang nak jaga, tak ada cepat kotor. Lampu Azia yang dulu tu, lampu Azia dulu yang kurus tu LED. Kenapa kali ni dia buat lampu mentol? Aduh, mungkin dia suruh tukar aftermarket punya kot. Spek X ni dia tak ada spoiler. Mungkin kita akan tambah spoiler apa, GT Wing ke, spoiler macam Pandem Abemare tu ke. Mana tahu kan. Kita tengok nanti apa perjalanan dia. Lampu belakang mentol, of course kena
kena tukar. Sebab Azia yang dulu LED, yang ni mentol. Dia downgrade, jadi kita kena tukar. Dia memang suruh tukar lampu rasa. Sebab tu dia tukar mentol. Sebab dia kata orang Azia yang dulu-dulu kan, aku penat-penat buat LED. Lalu orang pergi kedai aksesori tukar lampu lain juga LED. Yang baru ni dia bagi korang lampu mentol. Pandai muka, nak tukar sangat, tukar betul-betul. Pemilihan design lampu tu pun memainkan peranan juga tu. Mungkin kita kacuk lampu Yaris GR. Kita buat custom macam Yaris GR. Bulat sini, sambung. Oh, mana tak weh. Itu angan-angan semua. Angan-angan benda free weh. Takkan tak boleh berangan kan. Kalau boleh kita tak nak lah main white body sampai potong bump, sampai potong body apa semua kan. Tapi kalau ada orang nak usulkan untuk mencabar diri anda semua, cuba punya bakat anda untuk buat white body, apa salahnya. Lepas tu kita buat setup fitment rim dengan tayar cun-cun terkeluar ikut body. Memang kita kereta ni sebenarnya kalau tengok dari belakang dia gemuk je. Cuma disebabkan tayar dia flush ke dalam, dia nampak kereta di katik. Katik tayar sehingga body aku rasa lebih kurang 5 jari kan. So dia datangkan dengan rim 14. Of course lah kita akan tukar sport rim kan. Sport rim apa? 15 ke? 16 ke? 17 ke? Stay tune lah plannya nanti. Kali ni Azia yang baru ni didatangkan dengan gearbox CVT. Yang sebelum ni 480. Jadi walaupun orang takut dengan CVT punya ketahanan kan, takut rantai putus lah, rantai CVT putus lah. Tapi benda tu atas pemanduan juga. Kalau korang melenjan je 480 pun boleh kong. So far aku dah bawa Azia yang 480 dan CVT. Yang 480 tu memanglah kita akan, kalau buat exhaust apa, kita akan rasalah pertukaran gear tu, dan bunyi exhaust pun akan ada dengar pertukaran tu. Kalau CVT ni, siapa yang pengguna CVT, tolong jangan buat exhaust bising-bising sangat. Sebab korang tu macam satu gear, macam skuter. Jadi jangan buat exhaust bising-bising sangat. Kalau sesedap bunyi macam bass je, yang tu okey. So korang kepada yang tengok channel ini, stay tune. Projek kereta ni kita akan buat konten pasal kereta ni lah. Kita akan buat ada serta-serta barang lah dari segi makeup apa semua. Daripada rupa standard ni, kita akan buat rupa yang boleh kata nampak sedap mata memandang. Kita tak nak nampak macam common. Okay, bila orang tengok kereta ni, oh, produk Azia. Kita akan tukar tanggapan kepada, ni Azia ke? White body ke? Mana tahu kan? Spoiler GT Wing tinggi macam cars tu kan? Mana tahu kan? Itu je projek dia. Sebab barang-barang semua kita dah start order dah. Cuma akan kita buat slow-slow lah. Sebab kereta ni pun kita akan guna juga. Kalau dari belah tepi tak ada apa sangat. Tapi insyaAllah untuk belakang pula, aku ada gambaran. Sebabkan sini terlampau kosong tau. Sini terlampau kosong. Aku macam akan buat something dekat belakang ni. Sebab sekarang ni orang banyak, kalau kereta-kereta yang ada lubang, semua dia orang tutup lubang. Nampak clean konsep. Aku terbalik. Yang ni kosong. Aku nak buat lubang. Terbalik. Jadinya stay tune je dekat YouTube kita orang, dekat IG, dekat TikTok. Kita akan share lah dekat korang perjalanan kereta ni kita akan buat macam mana. Dan siapa-siapa yang ada idea ke yang korang tengok kereta ni, korang rasa macam kenapalah tak ada orang buat macam ni kat Azia? Kenapalah tak ada buat macam tu kat Azia? So kalau korang ada rasa macam tu, boleh share dekat komen. Korang komen je apa yang korang rasa macam sepatutnya orang yang pakai Azia buat macam tu. Kok kita orang akan realisasikan ke kan? Dalaman standard plastik kita buka lagi. Macam ni lah dalaman dia. Kalau spek SE dengan Advance tak silap aku lain sikit lah rupa dia. Mungkin tengah ni macam screen ke aku tak ingat lah. Di sini ada chrome, yang ni tak ada, ni kosong je. Lepas tu kat steering lah. Steering dia ada button, yang ni tak ada button. Yang cabut ni, perempuan suka ni ASMR cabut ni. Plastik semua tak buka lagi. Jadi macam ni lah rupa dalam ni. Tak ada apa nak tunjuk sangat lah. Kalau spek X ni meter RPM pun tak ada. Tapi tak apa, benda ni kita akan buat juga nanti. Stay tune. Kita akan share konten dekat korang apa yang kita akan buat dekat kereta ni nanti. Dan kita akan terjah kedai-kedai di sekitar Kuantan. Sebab Kuantan ni sebenarnya banyak je kedai-kedai aksesori ataupun kedai-kedai body kit, bengkel yang sangat profesional tapi tak ada orang komersialkan lagi. Dengan peluang adanya kereta ni, kita boleh pergi ke kedai-kedai diorang. Kita akan buat video lah. Kita promote servis apa yang diorang ada. Sebab Kuantan ni sebenarnya banyak kedai-kedai yang berbakat untuk buat kereta ni. Korang nak apa? Nak buat macam ni, nak buat macam tu. Semua diorang boleh buat sebenarnya. Cuma tak ada orang promote dekat video je. Tak ada orang komersialkan je. Jadi dengan adanya sebiji kereta ni, kita beri peluang kepada kedai-kedai mana yang nak offer untuk bantu kami untuk menjalankan projek kereta ni, nak cantikkan, nak make upkan kereta ni ke, nak sponsor ke untuk kita menjayakan projek kereta ni ke, boleh je PM kami dekat Instagram ataupun TikTok MMK8139 ataupun Tuning Car Culture, ataupun korang komen je nombor telefon korang dekat bawah. Korang nak sponsor apa-apa ke ataupun nak bagi promotion apa-apa ke. At the same time kita akan bawa kereta ni kat kedai korang. Korang akan buat apa yang korang nak buat kat kereta ni. Sambil tu kita akan promote lah apa yang ada dekat kedai korang, apa servis yang ada kat kedai korang. Inilah dia sedikit sebanyak kereta Toyota Azia. Sedikit sebanyak inilah kereta dua Azia yang kita akan buat kereta projek
projek mini yang kata, tak ada projek mega sangat. Okay, projek santai-santai. Nanti kita make up kereta ni cantik-cantik nanti supaya si dia, owner kereta ni, seorang wanita tu, kereta ni nampak macam memang lain daripada lain. Jumpa anda di next video berkenaan kereta ini. Ciao.